Oh, okay geng. Assalamualaikum geng. Kita bertemu lagi dalam video pada kali ini. uh, So okay, kita akan masuk ke highway Sungai Long. Aku tak tahu dia sebenarnya highway dia nama lain, tapi aku panggil dia highway Sungai Long lah. Dia panggil dia actually Kajang Sek kot. Daripada Kajang Sek ni kita akan menembusi ke mana lah, ke highway baru EKVE. Ada geng kawak kat belakang ni. Gelap mat. Angin kuat. Alamak, dah terasa hujan. Tetapi Alhamdulillah kita menghala ke sana. Okey lah geng, itu sajalah aku punya perjalanan. Aku test motosikal ZX 900 SE yang baru ni. Secara keseluruhan tidak mengecewakan, kecuali dekat highway ni kita perlu some adjustment sikit lah dekat dia punya bahagian windshield ni. Lepas tu bau sedap lah. Kalau tidak bau sedap lah kita nak bawa dia dekat highway. Macam ni 120 pun dah terasa angin kuat, tapi masih lagi okey. Aku punya cruising speed actually dalam 13, 14 pada kadar yang tak memberi pressure pada badan kita lah. Overall okey, sedap. Cuma
Yang perlu di adjust tu kalau kau nak tukar muffler je lah kot. Tapi muffler tu risiko tanggung sendiri lah. Kan bila tukar muffler ni risiko tanggung sendiri. Echo bagi aku not that bad, cantik dah, okey lah, tak ada teruk sangat kalau nak kekalkan pun. Sebab kalau kau nak tukar pun kena cari yang integrated punya apa tail, ataupun kena cari itu korang pandai-pandai adjust sendiri lah. Bagi aku tak ada masalah sangat pun benda tu. Overall okay, overall okay lah. Agak enjoy riding ride motor ni untuk dalam kawasan kampung, dalam jam, dan juga kat highway. Cuma kat highway bukan, kat highway tak je, tak enjoy. Tak boleh nak laju sangat sebab stres. Dia punya ni tinggi sangat, dia punya apa, sebab dekat highway dia punya windshield, rintangan angin dia tu terlalu kuat. So tak open enjoy sangat. So itu sajalah geng, kita jumpa dalam video datang. Jangan lupa like, share, subscribe. Assalamualaikum.